Budak. Budak. Punya seorang budak juga. Seorang pembantu. Hah? Pembantu. Pembantu mana? Seorang pembantu di rumah. Kan ini saya sekarang. You faham saya tak? You cakap saya tak faham lah. Kau cakap satu-satu. Saya seorang pembantu. Pembantu rumah ke kedai ke apa? Membantu. Yalah, pembantu rumah ke kedai? Saya membantu. Kau bantu orang ke apa ni? Nak buat kerja ni? Bukan ikut orang. Betul? Mula-mula saya belajar dekat buku Ibrahim itulah. Buku apa? Tentang sejarah. Sejarah apa? Sejarah Ibrahim. Sejarah Ibrahim. Apa maksud, apa yang cerita sejarah Ibrahim? Tentang itulah. Tentang apa? Tak, sekarang ni kalau kau tak jelaskan benda tu betul, aku nak kena faham apa maksud kau tentang apa ni Nabi Ibrahim. Apa yang kau nak masukkan Nabi Ibrahim? Kenapa? Ada ajaran Nabi Ibrahim suruh pecahkan bahala orang lain ke? Sekarang you belajar apa itu kita tak ada masalah. Apa tujuan you pecah barang-barang ni semua? Sembayang barang semua ni. Kenapa? Apa masalah you pecah ni semua? Ha? You cakap nama saudara bilik. Sekejap. Ha? Aku nak kedongar. Duduk baik, duduk baik. Duduk elok. Ha. Sekarang you cakap kan nama saudara Ni bilik ada kan? India, ada Melayu. Ha? You cakap nak bagi tahu. Sekarang saya bawa you dalam bilik pun you tak mau bagi tahu. Nanti pergi luar nanti memang diorang marah lagi you. Kenapa you pecah ni? You ada isap apa-apa ke? Tak ada apa isap. Ada minum. Ada siapa suruh buat? Ada siapa suruh buat? Tak, saya hanya lihat itu dia bangun itu surga 7 dengan neraka 7 surga 8. Tapi kenapa sampai kau pecahkan orang punya tu? Sebab saya tak tahan lagi. Apa yang kau tak tahan? Pasal Kau salah belajar ilmu ke ni? tak, macam cepat dia bangun itulah. Tempat dia bangun? Apa yang bangun? Dia buat neraka 7 surga 8 itu. Apa dia? Neraka 7 surga 8 itu. Jangan. Apa bang? Apa bang? Ha? Aku belajar ilmu sesat. Bagi tahulah sini. Tangan ni, abang ni apa? Beritahulah betul-betul. Janganlah main-main dengan orang. Aku dah geram ni hantar awak badan kau. Budak badan kau. Aku nak sembang buat agama dengan aku, insyaAllah aku berjawab dengan kau. Apa yang kau nak tahu sangat pasal? Sebab tu aku nak tahu sebab apa kau. Siapa nak bayar tu semua? Saya cakap dengan you lah, jangan bagi saya marah. Dari sana sampai sekarang saya terpukul you. You pun tahu kan? Tadi tu orang pukul pun saya halang dia. Tak payah pukul. Saya percaya you. Tapi kenapa you tak mau buka mulut? Ha? Apa sebab kau buat? Tujuannya apa? Kenapa kau buat?